guys, selamat tengah hari semua. Ni nama dia sayur maman. Sedap ni kalau buat jeruk. Sebiji macam sayur sabi tu. Sayur maman ni. Dulu saya masa duduk ke KL dulu, ada kawan seseorang tu dia buat jeruk macam perkesan sabi. Sekali dia bagi saya makan, aduh sedapnya. Saya cakap ni first time saya makan sayur maman, saya cakap. Ni nama dia sayur maman. Biji dia macam ni biji dia. Ni biji dia. Pada bunga dia. Ini dia sayur maman ya. Siapa yang tak kenal lagi sayur maman. Makan biji dia. Banyak biji dia ni, biji dia. Biji dia, banyak biji dia tu. Biji tu pun macam biji sabi tu. Sama macam biji sabi. Saya ambil satu ya. Saya nak tunjukkan korang. Macam ni lah biji dia. Tapi yang ni belum masak lagi. Masih muda. Biji macam sabi tu biji dia. Lori pancet ke? Sekarang kita dalam perjalanan nak pergi Doraemart ke Batu Tujuh tu, nak beli lauk. Semalam kita tak beli. Jadi hari ni kita pergi beli. Ni tempat untuk belajar nurse. Siapa nak masuk sini boleh. Hospital Jamesboro. Di Semanggor, tempat orang tengok orang hutan tu. Banyak kereta hari ni. Orang kata pada pergi sekolah kan? Sekolah lagi. Ni pas sekolah ni. Selalu jam kalau pagi-pagi. Kalau siapa yang guna kereta tu dia keluar pukul 5:30 dari rumah, memang jam ni sampai Batu Tujuh tu. Kalah jam yang dekat KL. Kalau dekat KL dia masih boleh bergerak lagi. Yang ni langsung tak bergerak. Bayangkan. Siapa yang nak beranak atau dah boleh beranak dekat kereta, dalam kereta dia. So, jam sini memang teruk. Tak tahu nak cakap macam mana lagi sepanjang perjalanan ni.